Okay guys, so hari ini di depan saya ni adalah Proton Persona tahun 2020 1.6 full spec model. So untuk bulanan kereta ni hanya adalah RM440 sahaja dan korang boleh full on selama 9 tahun. Okay, kereta ni baru masuk sahaja. So untuk cat kereta telah siap dengan satu layer cat yang barulah. Yang ini warna hijau, nampak memang garang, memang sporty. Okey, dan kereta ni ada siap full body kit dah. Depan, kiri kanan, belakang semua pun ada. Okey, lagi untuk rim kereta masih kekal dengan rim original, bunga tayar pun masih tebal lagi. Kereta ni condition sangat cantik, tak ada bunyi pelik-pelik. Okey, lepas tu ada keyless entry lagi. So untuk dalaman kereta memang cantik lagi, tengok dashboard kilat-kilat punya, touch screen display pun ada. Steering dia multi function steering. Kerusi semi leather seat lah. Tengah-tengah dia fabric, tepi semua leather. Okay, so untuk passenger seat kereta, ruang dia memang sangat luas, sangat sesuai untuk bawa family pergi jalan-jalan. Okay, lagi untuk design belakang dia nampak memang sporty lah. Dah siap dengan spoiler dan juga body kit dekat bawah. Okay, so last kali kita tengok bahagian boot dia. So untuk boot dia ni boleh muat at least 5 ataupun 6 luggage. Sangat-sangat luas. So kawan-kawan, kalau korang ada minat cari kereta yang bulanan rendah, boleh full on dan condition cantik, saya boleh minta korang consider kereta ni lah. Okay, so itu saja kawan-kawan. Kalau korang minat dengan kereta ni, sila komen dekat bawah dan PM saya. Kita jumpa next review.